Ramai newbie yang baru jahit tak tahu jarum apa yang sesuai untuk menjahit. Saya bagikan 3 kategori. Untuk saiz jarum 9 hingga 11, anda boleh menjahit kain-kain yang lembut seperti baju kurung dengan baju Melayu. Untuk jarum saiz 12 sehingga 14, anda boleh gunakan untuk menjahit seluar slack ataupun seluar uniform dan yang lain-lain. Untuk jarum 12 hingga 14 ni ialah dia di antara ketebalan kain seluar jeans dengan ketebalan kain yang lembut. Itu tengah-tengah dia apa? Kita pakai saiz jarum 12 hingga jarum 14. 16 sehingga 18 kita boleh gunakan untuk seluar uniform seperti seluar loreng, seluar bomber dan juga untuk seluar jeans. Lepas ni mesti ada yang tanya, apa beza jarum mesin industri dengan jarum mesin portable? Atau apa yang bermain dalam fikiran anda yang anda masih belum faham dengan apa yang saya ajar pada kali ini? Cuba komen. Menjahit sampai pandai, tak perlu hantar kedai, banyak boleh jimat.